Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syafi'i wa musalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang ni banyak sangat isu berkaitan dengan satu skim pelaburan yang menggunakan logo rasmi Jabatan Perdana Menteri, kementerian, kerana kita sedia maklum sekarang ni adalah musim pilihan raya. Bila musim pilihan raya ni, ramai sangat masyarakat melihat di dalam portal dan di sosial media ni tawaran-tawaran konon-kononnya boleh mendapatkan skim pinjaman dengan mudah. Jadi ini perlu ditekankan di mana sebab bila masyarakat umum awam ni bila dia nampak satu logo yang dikeluarkan oleh kementerian, diletakkan logo kementerian, diletakkan logo Jabatan Perdana Menteri, diletakkan logo KPDNKK, diletakkan logo KPKT, diletakkan logo-logo yang melibatkan kementerian. Bila nampak je logo kementerian, of course masyarakat umum ni, awam ni, dia akan nampak ini adalah satu tawaran pinjaman yang mudah yang mungkin sebab nak pilihan raya ni. Bila nak dekat pilihan raya ni, dia nampak mungkin ada parti politik ataupun mana-mana parti politik yang memegang jawatan mungkin membuat tawaran. Jadi sebab tu saya nampak ini kena berhati-hati kerana mana-mana tawaran yang dibuatkan oleh kementerian ataupun mana-mana yang dibuat oleh kerajaan, pastinya dia di dalam portal rasmi. Walaupun sekarang ni semua kaedah permohonan kelulusan semua secara online. Jadi kebanyakan orang awam ni, dia bila melihat tawaran-tawaran yang dibuat ni, dia percaya betul lah sekarang ni online. Tapi sebenarnya ini adalah taktik modus operandi scammer. Sebab sekarang ni dah zaman AI. Bila zaman AI, dia boleh mendapatkan logo rasmi secara jelasnya. Logo rasmi tu dia boleh dapat tahu semua detail-detail yang melibatkan kementerian-kementerian yang ada dalam negara kita, dia dah bawah kabinet Malaysia ni. Jadi apa yang telah terjadi, mereka telah buat satu website. Satu website ini tujuannya adalah untuk memberi tawaran yang mudah, cepat lulus 24 jam. Jadi siapa pun akan terperdaya. Sebab apa? Website ni saya nak bagi tahu, dia orang buat dengan kos yang sangat rendah je. Kalau cantik sekalipun mungkin dalam 15,000 dah. Betul-betul nampak expert punya website lah, 15,000. Tapi apa yang mereka buat adalah mereka tawarkan kepada orang awam, iaitu pinjaman mudah yang akan lulus dalam masa 24 jam ni. Ramai sangat yang terkena. Dan bagaimana modus operandi dia? Bila di dalam portal tu, dia akan menunjukkan testimoni-testimoni orang yang dah berjaya. Dan orang-orang yang dah berjaya tu adalah gambar-gambar yang mereka ambil di sosial media. Mereka ambil pada orang-orang yang mendapat pinjaman di tempat lain. Contoh mungkin di Tekun Nasional ke, ataupun di bank-bank tertentu ke, ataupun siapa dengan Mara ke. Jadi dia akan ambil semua gambar-gambar ini, dia akan compilekan, dia akan letakkan dalam website tersebut dan akhirnya semua orang terpedaya. Jadi bila kita masuk ke apps itu, kita akan buat registration. Bila kita buat registration di dalam apps tu, kita dah berikan semua data kita termasuk bank account. Ni saya nak bagi tahu, kalau kita betul-betul dapat pinjaman, kita akan disuruh buka bank account yang baru. Kalau kita pinjam dengan banks, betul lah kita dapat pinjaman dengan UOB Bank. UOB Bank akan suruh kita buka satu saving account yang baru. Kalau kita dapat pinjaman dengan bank rakyat, akan suruh kita buka bank account yang baru dengan bank rakyat. Dan kesemua yang buka bank account mesti kena datang ke cawangan bank tertentu dan mereka kena thumbprint. Jadi kalau benda itu berlaku dalam online, semua itu adalah satu penipuan. Mana mungkin? Sebab tu saya bagi tahu, bila nampak mana-mana portal rasmi yang menunjukkan dia daripada tawaran daripada kerajaan ke ataupun daripada bank ke, mana-mana lah. Sekalipun yang perkara pertama sekali adalah datang buat pertemuan. Ambil masa untuk datang ke cawangan bank mana-mana yang tertentu. Kalau yang buat tawaran tu bank UOB Bank, pergi UOB Bank. Kalau yang dibuat tu adalah Bank Simpanan Nasional, pergi ke Bank Simpanan Nasional. Kalau Agro Bank, pergi ke Agro Bank. Kalau ke Public Bank, pergi ke cawangan-cawangan. Kalau kita tak nak pergi ke HQ, pergi ke cawangan yang berdekatan dengan rumah ataupun pejabat kita lah. Sebab apa saya bagi tahu benda ni, kena kalian betul-betul buat kajian sebelum kalian masuk ke dalam dunia penipuan mereka, sebab bahayanya sangat besar dan dia berakibat yang akan kalian dapat ni bukan perkara biasa. Sebab saya ambil satu contoh. Bila kalian nampak portal tu, kalian register, kalian dah berikan identiti sepenuhnya, termasuk IC depan belakang, lepas tu nombor bank account, semua dah bagi dah kat situ. Sedangkan kalau kita nak pergi mana-mana apply loan, kita kena pergi ke cawangan. Kalau ada online sekalipun, kita tidak akan memberikan data peribadi kita kepada mana-mana pegawai bank, melainkan kita pergi secara official, pergi ke cawangan tersebut. Jadi sebab tu saya bagi tahu, tolong berhati-hati. Bila nampak tawaran yang berlaku di portal, perkara pertama, pergilah datang buat appointment, janganlah malas. Pergi ke cawangan bank tersebut.
Kan, kalau dia walaupun dia kata dia diiktiraf oleh bank negara ke ataupun dia komuniti ke kredit komuniti ke apa pun, pergi ke cawangan dia, pergi buat appointment, datang jumpa. Kalau boleh datang, kalau tak boleh buat appointment, tak boleh datang ke cawangan, bermaksud itu adalah scammer. Sebab apa? Bila anda dah masuk data jerumus, katakanlah dia dah dapat bank account anda, apa yang dia telah buat, dia masukkan sejumlah wang yang sangat sedikit kepada kalian. Katalah dia masukkan dalam RM500. Bila dia masuk RM500 ke dalam bank account kalian, itu yang masuk ke dalam bank account kita. Dia kata anda sebenarnya telah berjaya menerima pinjaman. Tetapi itu adalah satu taktik mereka. Bila dah masuk dalam bank account kalian, rupa-rupanya itu adalah scammer yang membuat tawaran pinjaman penipuan. Bila dia dah masuk account, dia kata you kena bayar balik RM1,000. Kalau you tak bayar balik, itulah taktik sebenarnya scammer penipuan dalam dunia alung tau. Dalam dunia alung. Itu yang pertama. Yang kedua pula, dia minta deposit dimasukkan ke dalam akaun. Dia kata sebab ni nak bayar untuk processing fees. Bila kalian bayar kepada processing fees, bila bayar, dia mula-mula dengan nilai yang sangat sedikit, RM150, RM200, RM300. Jadi kita pun kata, apalah setakat RM150, RM200, RM300, apalah sangat. And sekali bila kita dah bayar RM300, dia kata kalian kena bayar lagi legal fees. Lepas tu, berapa legal fees? Dia kata untuk permulaan ni kena bayar RM500. Bayar RM500. Dah jadi RM800. Lepas tu, setelah tu kita tanya bila kita dapat ni. Oh, dia kata sebab you tak pernah buat pinjaman. You kena bayar deposit untuk sebagai cagaran. Berapa ringgit? RM1,000 dia kata. Dah kena RM1,800. Padahal kita nak pinjam RM5,000, nak pinjam RM10,000. Akhirnya kita tertipu dan ada sampai melibatkan puluhan ribu. Itulah taktik tawaran pinjaman yang kita tahu yang menggunakan nama-nama agensi, nama-nama kerajaan untuk memanipulasikan kita. Jadi sebab itu tolonglah berhati. Sebab kalau nak buat pinjaman, pergilah ke tempat cawangan. Pergi bank mana. Kalau dia kredit komuniti, pergilah ke kredit komuniti. Jangan mudah beri kita punya maklumat peribadi. Jangan semudah-mudah through WhatsApp dia. Boleh hantar boleh pergi hantar nombor bank account, boleh hantar gambar IC depan belakang, tak ada cross pun. Jadi ini semua adalah menyebabkan anda semua terjerumus dalam penipuan yang menyebabkan anda akan melalui satu fasa akibat yang nampak kecil, tapi RM1,800 tadi tu dia akan boleh naik sampai RM10,000. Jadi akhirnya kita nak pinjam RM10,000, kita sampai meminjam orang sana sini, sampai kita terlibat dengan pinjaman saudara mara, adik-beradik, kawan-kawan, sehingga kita menipu orang sekeliling kita. Bukan niat untuk menipu, kerana kita tertipu dan kita terpaksa dalam insiden kita pun menipu. Jadi sebab itu saya bagi tahu kepada mana-mana yang nampak portal-portal sebegini, perkara yang pertama, pergi ke cawangan. Jangan malas, pergi ke cawangan. Jangan call je. Kalau dia kata dia ada lokasi, dia kata sekarang online je, tak perlu lagi datang-datang ke lokasi. Dia kata sekarang ni semua benda online. Yes, betul. Kalau sekadar online, itu semua adalah penipuan. Sebab apa? Memang apa-apa urusan yang melibatkan bank, kita mesti kena tampering. Kalau melibatkan bank, mesti kena tampering. Kalau tak ada tampering, maksud itu semua penipuan. Sebab mana mungkin? Kalau kita dapat pinjaman, kita mesti kena datang ke cawangan untuk tampering. Mesti. Kalau kita nak apply loan, macam mana sekalipun, kita kena pergi ke cawangan bank tersebut. Kalau kita hanya berusaha melalui talian, itu semua penipuan. Tak ada pun. Sebab sekarang ni pandai. Sebab dunia IT sekarang ni dah jadi kepada AI. Sekarang ni IT ni dah dipindah kepada AI. Sekarang ni AI, maksudnya dia lebih upgrade. Jadi konon-kononnya, semua pinjaman-pinjaman ini semua melalui online. Saya setuju, tapi ada benda yang kita kena faham. Tak ada benda pinjaman yang dibuat melainkan bila kita dapat kelulusan atau kita nak dapat pelepasan duit tu ke dalam akaun kita, kita kena pergi tampering. Kalau tak ada tampering, itu semua satu penipuan. Cuma apa yang saya risau sebelum sampai ke waktu tampering tu adalah kita telah memberikan semua maklumat data peribadi kita kepada scammer. Kita bagi IC kita bagi bank account kita. Apa kejadahnya kita baru nak apply dah kena bagi kita punya account bank punya nombor account. Itu kita bukannya dah ada kelulusan, belum ada approval lagi. Tiba kita dah kena bagi bank account. Itu logik kena fikir. Mungkin kita kena bagi bank account kita without baru nak apply loan. Baru nak proses. Kalau nak proses, dia tidak akan minta bank account kita. Tapi kalau dia mula minta bank account kita, itu satu penipuan. Lepas tu tak ada bank yang buat agaran deposit itu kita perlu bayar.
dia akan tolak, dia akan minus daripada kita punya loan approval tu. Kalau kita loan approve 10,000, dia akan tolak loan agreement, whatever processing fees, dia akan tolak daripada situ. Dia tidak akan minta kita untuk bayar deposit. Kalau ada suruh bayar deposit, itu semua penipuan. Jadi saya harap kepada masyarakat di luar sana, tolong berhati-hati kerana ini adalah waktu mereka menggunakan nama-nama kerajaan, nama-nama parti, nama-nama jabatan Perdana Menteri yang ada dalam negara kita adalah untuk memanipulasi kita supaya kita percaya bahawa ini adalah tawaran yang dibuat oleh kerajaan kerana nak menang pilihan raya, sedangkan itu tidak berlaku. Sebab kerajaan pun tak bodoh. Kalau kerajaan nak suruh kita apply, kerajaan akan suruh kita datang ke cawangan-cawangan yang tertentu. Kalau kita nak apply, mesti di portal rasmi kementerian yang ada dalam negara kita. Jadi insyaAllah semoga memberi manfaat kepada sekalian. Jangan tertipu dengan skamer yang menggunakan nama kerajaan, menggunakan nama kementerian hanyalah untuk menipu anda. Ingat, walaupun sedikit tapi dia akan merebak, dia akan jadi seperti cendawan tumbuh dan dia akan beranak. Sebab apa? Sebab kalian yang beri peluang kepada mereka untuk terus menipu kalian. Jadi tolonglah jadi pengguna yang bijak. Jadi insyaAllah semoga memberi manfaat. Assalamualaikum.